Kadang-kadang kita tengok artis ni macam jauh sangat dengan realiti hidup kita kan. Tapi sebenarnya, diorang pun ada minat yang ringkas dan jiwa yang dekat dengan masyarakat. Macam pelakon cantik Sofia Al-Barakbah. Walaupun jadual seni dia padat, Ramadan kali ni Sofia pilih untuk buat sesuatu yang berbeza. Pemilik nama penuh Sharifah Sofia Syed Abdul Rahman yang kini berusia 33 tahun ni nekat nak luangkan masa jaga gerai air kelapa pandan dekat Bazar Ramadan Stadium Merdeka. Dia tak buat seorang-seorang, tapi dia berganding bahu dengan kakak kesayangan dia sendiri. Katanya, kalau tak ada jadual penggambaran, korang memang akan nampak dia dekat sana, seawal hari ketiga puasa lagi. Apa yang buat cerita ni menarik, Sofia bukan saja-saja nak ikut trend orang berniaga, tapi semuanya bermula sebab dia sendiri memang hantu air kelapa. Dia jujur cakap yang dia kurang gemar minuman yang terlalu manis atau banyak gula. Malah, dia ada rasa bimbang sikit pasal kebersihan kalau beli air kelapa dalam balang yang dah siap campur ais dan gula tu. Sebab itulah, dia dan kakaknya nekat nak jual air yang terus dari buah, biar nampak lebih sihat, lebih segar dan penuh dengan elektrolit semula jadi untuk orang yang berbuka puasa. Bagi Sofia, kepuasan pembeli tu nombor satu. Dia sangat terbuka nak dengar apa saja maklum balas sebab dia betul-betul nak bagi servis yang terbaik buat semua. Nampak tak? Walaupun dia pelakon filem Jiwa 18, dia tetap rendah diri nak turun padang membanting tulang kat bazar. Itulah nilai sebuah usaha yang datang dari hati. Antara banyak-banyak air kat Bazar Ramadan, air apa yang wajib ada atas meja berbuka korang setiap tahun? Cuba kongsi sikit pilihan korang kat bawah. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.